Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan cara nak buat infografik, slide dan juga video menggunakan notebook LM. Okey, jom. Okey, kita terus type notebook LM pada Google. Kemudian kita klik pada notebook LM dan kita klik pada try notebook LM. Okey, kemudian kita akan nampak paparan yang begini, maknanya projek-projek yang kita pernah buat sebelum ni. Okey, so kita tekan dekat atas tu create new. Seterusnya kita boleh upload file daripada website boleh, daripada drive boleh, daripada teks pun boleh. So hari ni kita upload file. Bila dia dah masuk, bila dah ada file tu, dia akan jadi ada tanda tick lah belah kiri tu. Okay, so dekat belah kanan kita ada studio. Studio ni ada audio, ada slide deck, video, mind map, flashcard, quiz dan macam-macam lagi lah. So kita hari ni nak buat infografik. Tapi jangan terus tekan, kita tekan pada pencil tu. Pada lambang pensel, kemudian akan keluar paparan macam ni. So dekat bahasa tu kita boleh pilih English sama ada Melayu ke ataupun Arab. Hari ni kita akan buat dalam bahasa Arab, so saya akan pilih Al-Arabiyah lah. Seterusnya, okay, so dekat sini ada level of detail, concise, standard, detail. Dan juga paparan kita tu nak macam mana. So hari ni saya pilih square. So dekat sini kita boleh masukkan prompt, nanti boleh screenshot sebab kita nak buat comment kan. Okay, so kita tekan generate lah. Bila kita dah siap prompt tu, kita tekan generate. Okay, kita tunggu beberapa minit. Tapi pada masa yang sama, kita boleh buat projek yang lain. Maksudnya kita boleh buat video, kita boleh buat slide, kita boleh buat report pun boleh. Okay, so kita buat pada slide. Okay, dekat slide ni dia akan keluar paparan macam ni. So kita pilih pada bahasa Arab lah sebab hari ni saya nak buat bahasa Arab kan. Okay, jadi kita pilih Al-Arabiyah. Kemudian kita boleh tuliskan prompt yang ringkas. Kalau nak buat secara detail pun lebih baik. Tapi kita buat ringkas je dulu. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. Terangkan dengan terperinci berkaitan tajuk dan jangan ubah teks. Itu yang paling penting lah. Jangan ubah teks asal ada elemen Islamik pada slide tersebut. Kalau kita nak masukkan elemen kartun, kita tulis elemen kartun. Kalau kita nak masukkan elemen Islamik, kita tulis Islamik. Okay, so kita boleh terus tekan generate. Okay, baru 2 projek kita buat. Tadi kita buat infografik, slide dan yang ketiga, kita boleh juga guna sumber yang sama. Okay, file yang sama tadi kita upload dan kita cuba buat video. Okay, kita cuba buat video. Okay, disebabkan teks saya tu dalam bahasa Arab, jadi saya nak buat dalam bahasa Arab lah. Saya tak pilih bahasa Melayu. Okay, so Al-Arabiyah. Visual style tu kita boleh pilih mana-mana, sama ada whiteboard, kemudian heritage dan papercraft. Saya pilih papercraft. Okay, untuk prompt, kita cuba dulu yang ringkas. Okay, kita cuba dulu yang ringkas untuk mudahkan kerja kita lah. Okay, so kita akan terangkan, minta dia untuk terangkan dengan tepat dan betul tanpa mengubah teks asal. Tapi setakat ni notebook LM ni dia macam minimal sangat kesalahan. Setakat yang saya buat lah. Okay, so kita tekan generate. Sementara video tu agak lama nak dihasilkan. Jadi kita boleh tengok infografik yang dah siap. So bila dah siap, dia takkan berpusing-pusing lagi lah. Okay, kita tekan. Okay, inilah hasil daripada infografik yang kita cuba jana tadi. Ada seorang guru berhijab sedang berada dalam bilik kuliah. Dan paling penting kita kena semak. Kita kena semak ejaan dan juga tulisan yang ada dalam gambar yang kita hasilkan ni. Sebab kita nak share ataupun kita nak kongsikan kepada anak murid mungkin ataupun kepada orang lain.
Okay, so bila nak download, boleh tekan 3 titik dekat atas, tekan sahaja download. Okay, ataupun share. Link ni akan kita beri kepada orang yang kita nak kongsikan tu lah. Okay, so seterusnya, kita boleh juga labelkan projek kita ni supaya akan datang bila kita nak tengok balik, dah senang. Okay, nikah. Kemudian, kita tengok pula slide yang dah siap. Okay, kita tekan. Inilah slide yang kita dah jana tadi. So, tadi kita minta elemen Islamik kan. So, dia akan adalah sikit ukiran-ukiran. Okay, ahkam munikat al-khamsah yang mudah kita fahamkan ataupun yang memudahkan kerja kita dalam PDP. Okay, ini adalah yang dihasilkan oleh notebook LM. Okay, kita boleh semak sama ada ejaan tu betul ataupun tidak. Okay, semak. Sebelum kita kongsikan, so total slide ni ada 15. Sama juga kita boleh download dalam bentuk PDF, kita boleh download dalam bentuk PowerPoint. Pilih saja. Okay, so yang ketiga, kita masih lagi menunggu video. Video ni dia agak lama sedikit. Okay, kita dah boleh tekan. Okay, kita dengarkan. Tekan play. أهلا وسهلا فيكم جميعا. Okay, so nanti dia akan keluar penerangan lah. رح نبدأ بتعريف الزواج. Video macam ni kita boleh terus kongsikan pada pelajar sekiranya pelajar dalam tempoh waktu bercuti ataupun kita nak pelajar tu dengar dulu sebelum tajuk yang kita nak terangkan lah atau kita nak mengajar. Okay, menarik. Dari Quran. Yang penting sumber yang kita upload tu, yang kita muat naik tu mestilah ejaannya betul. InsyaAllah dia akan betul lah. So arkanun nikah khamsah. Okay, so kita boleh tekan 3 titik di atas tadi tu, kita boleh download. So hari ni kita dah selesai hasilkan 3 perkara. 1 infografik, slide dan juga video. Okay, Assalamualaikum.